Ada satu benda yang berlaku dekat saya yang saya tak boleh lupa. Dia bawa dekat saya RM3,000 makcik ni. RM3,000 dia bawa, dia letak depan meja, atas meja saya. Dia kata, "Ustaz, ni RM3,000. Kalau saya mati, Ustaz uruskan." Saya kata, "Kalau saya mati lu, siapa nak urus saya? Saya tua, Ustaz muda, saya lagi awal mati pada Ustaz. Itu kebarang kalian ke? Tak apalah, saya simpanlah duit ni." Dia pun sakit. Waktu dia bagi duit tu tuan-tuan, dia minta dua ya. Uruskan jenazah dia. Yang nombor 2, jangan telefon anak dia, bagi tahu dia kalau dia mati jangan beritahu. Tu permintaan saya, amanah saya. Saya kata, "Ustaz ni makcik darah daging makcik. 3 tahun makcik duduk dengan Ustaz, telefon tak pernah, datang tak pernah, bagi duit tak pernah, tanya khabar tak pernah, mak makan ke, mak demam ke, tak pernah anak-anak saya call. Jadi kalau saya mati pun jangan beritahu." Mak dia sakit masuk uat, saya tak gamak tak telefon. Setelefon anak dia, cari dapat mak sakit, datanglah ziarah. Teruk ke? Boleh cakap lagi lah, tapi tak boleh bangun lah. Tak apalah Ustaz, apa-apa Ustaz beritahu lah, saya pun kebetulan ni sibuk lah semua. Telefon seorang lagi pula ni, abang saya kata apa? Abang dia sibuk, dia tak dapat datang. Dia je sibuk, orang lain tak sibuk. Bergaduh dengan abang dia pula depan saya pula tuan. Dia fikir dia je sibuk, saya pun sibuk Ustaz. Tak apalah Ustaz, tolong tengok dulu, kalau apa-apa beritahu. Menyesal aku telefon. Kalau aku tak telefon tak sakit hati. Bila mak dia meninggal, saya telefon juga, langgar amanah mak dia supaya tak nak putus. Dia kata, "Ustaz, tunggu sampai kita orang sampai ya." Saya kata, "Dah nak ke bumi dah petang ni." Dia meninggal pagi, petang kita nak ke bumi dah. Dah Ustaz, tolong Ustaz, tunggu je, kami nak tengok. Saya kata, "Siapa nak tunggu? Saya nak pergi ceramah." "Ustaz faham tak? Tolong tunggu." Saya kata, "Tunggu lah, saya tak nak pergi, kami nak ke bumi juga." Saya cakap minggu lepas datang, abang tak nak. Abang boleh jumpa mak, boleh minta maaf, boleh cium tangan dia. Abang tak nak, abang sibuk. Sekarang dah mati baru abang sibuk nak datang. Bukannya mak boleh hidup pun. Kalau abang datang, mak hidup balik, saya tunggu. Minta maaf lah bang, saya nak jalankan urusan, saya nak kerja saya pun banyak.